dengar semua orang yang ada duit termasuk saya yang bercakap, kesemua setiap ringgit yang diberikan oleh Allah itu adalah amanah untuk diagihkan dan diberikan, dikongsikan bersama orang-orang miskin yang ada di keliling kita. Kita ada gaji 6,000, kita ada gaji 3,000, kita ada gaji 19,000, kita ada gaji 34,000 sebulan, kita ada gaji 200,000 sebulan. Ini bukan contoh, ini betul. Yang bergaji 400,000 sebulan, yang gaji 800,000 sebulan, ini bukan contoh, ini betul. Yang bergaji 1 juta sebulan, yang berpendapatan 2 juta sebulan, ketahuilah duit itu bukan milik kamu. Allah parking di dalam poket kamu untuk melihat apakah kamu keluarkan ataupun kamu guna untuk diri kamu saja. Ini saya bagi tahu supaya nanti saya tidak disoal oleh Allah. Seandainya semua orang kaya mengeluarkan zakat, maka tidak akan berbaki seorang pun miskin di satu daerah itu. Ini kaedah, bukan hadis, tapi kaedah yang ulama ambil daripada hadis Nabi.